Terima kasih banyak. Kita sudah mengadakan mesyuarat yang baik. Mari kita putuskan untuk bersarapan. Ia tidak dirancang, tetapi kita akan lakukannya secara spontan kerana kita mempunyai keserasian yang luar biasa bersama. Perdana Menteri Iraq memang luar biasa. Beliau memenangi pilihan raya yang ramai orang tidak sangka boleh dimenangi oleh orang lain yang bukan orang lain, yang pada pendapat saya bukanlah seorang yang baik. Beliau tidak baik untuk Amerika. Saya rasa beliau juga tidak baik untuk Iraq. Dan saya memainkan peranan dalam hal itu. Maksud saya, sangat penting bagi saya bahawa seseorang mengambil alih jawatan itu yang boleh melakukan kerja itu dan melakukannya dengan baik. Dan sekarang kita ada juara yang hebat, juara baru. Dan beliau menang pilihan raya dengan sangat jelas, sangat meyakinkan. Dan beliau bukanlah pilihan utama. Tetapi apabila mereka mula mengenalinya, akhirnya beliau menang. Dan beliau akan berada di sana untuk masa yang lama. Saya hanya ingin mengatakan bahawa adalah satu penghormatan besar untuk menerima Perdana Menteri Iraq di sini. Bersama kami, beliau telah menjadi pejuang hebat dan pengagum besar Amerika. Kami akan berbincang sedikit tentang perkara ini dengan anda. Tetapi mereka mempunyai simpanan minyak yang sangat besar, mempunyai potensi kekayaan yang luar biasa, dan sudah pun memiliki kekayaan yang luar biasa, bukan sekedar potensi. Tetapi beliau telah melakukan kerja dalam masa yang singkat. Beliau telah banyak mengubah negara itu, terutamanya dari segi cara mereka memandang Amerika Syarikat, dan kita mempunyai kerjasama. Chris baru saja mengatakan bahawa kita mempunyai kerjasama minyak yang sangat besar, yang tiba-tiba mula terbentuk sejak kebelakangan ini. Dan saya rasa anda semua akan mengumumkannya minggu ini atau minggu depan. Tetapi ia adalah kerjasama yang sangat besar, antara yang terbesar. Jadi mereka telah melakukan kerja yang hebat dalam tempoh yang singkat ini. Benar-benar tempoh masa yang singkat. Tetapi mereka mempunyai pemimpin yang hebat. Perdana Menteri baharu, dia adalah pemimpin yang hebat. Saya rasa dia akan kekal lama dan sangat bagus menerimanya di Rumah Putih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dia seorang lelaki muda. Dia muda dan kacak, itu yang saya tidak suka. Saya tidak gembira dengan perkara ini. Terima kasih banyak atas segalanya. Saya berterima kasih atas sambutan hangat daripada Tuan Yang Terutama Presiden Donald Trump, dan ini adalah lawatan pertama saya. Ini adalah lawatan pertama saya ke Amerika Syarikat. Lawatan ini bukanlah lawatan singkat, tetapi lawatan untuk mengumumkan satu kerjasama ekonomi. Saya telah berbincang dengan Tuan Yang Terutama Presiden. Pada 30 September, pasukan Amerika akan berundur dan syarikat-syarikat Amerika akan masuk. Dan sentiasa kerjasama ekonomi, bukan ketenteraan yang membina hubungan sosial. Saya sampaikan salam saya. Saya ingin dari tamadun tertua di dunia kepada kuasa ekonomi dan teknologi terbesar di dunia. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Presiden atas sambutan mesra yang diberikan. Bagus. Terima kasih banyak. Sila teruskan. Selamat pagi, nama saya Saad Al-Khattab dan saya ialah Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya sudah lama berkhidmat dalam Angkatan Tentera. Tindakan ketenteraan terhadap Iran adalah satu strategi untuk membawa mereka kembali ke meja rundingan atau untuk mematahkan mereka. Jadi, rejim itu akan secara semula jadi. Akhirnya akan runtuh. Baiklah, kami rasa kami tidak lagi memerlukan tentera di sana. Ia adalah satu operasi yang sangat besar. Sekarang semua syarikat minyak sedang bekerjasama dengan Iraq dan mereka sedang berkembang maju. Hubungan itu sangat baik, hubungan yang hebat tanpa memerlukan tentera. Kami berada di sana untuk membantu mereka. Kami berada di sana untuk melindungi mereka jika perlu. Tetapi kami tidak fikir itu akan diperlukan. Dan yang paling utama antara mereka, saya anggap itu sebagai lawan. Mereka mungkin anggap sebagai kawan. Tetapi saya anggap lawan ialah Iran yang merupakan beban besar untuk Iraq kerana mereka adalah pembuli di Timur Tengah seperti yang anda tahu. Dan kami memang sedang bercakap tentang perkara itu. Tetapi mereka tidak akan menghadapi masalah itu lagi kerana Iran telah menjadi sangat tidak stabil dan sebenarnya kuasa ketenteraan mereka kini hanyalah sebahagian kecil daripada apa yang mereka miliki hanya 4 bulan lalu. Jadi mereka tidak akan menghadapi masalah itu. Saya rasa sebahagiannya memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa yang perlu. Dan itulah salah satu sebab mengapa syarikat minyak kita sedang masuk ke sana pada tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Terima kasih banyak atas soalan itu. Terima kasih atas soalan anda. Untuk memulakan, terdapat program kerajaan. Tujuannya adalah untuk mengahadkan senjata hanya kepada pihak kerajaan sahaja.
Dan ini adalah perkara asas di mana terdapat keputusan yang tidak boleh dipersoalkan. Sebilangan besar senjata telah pun diserahkan oleh pelbagai kumpulan jenayah. Sesiapa yang menyerahkan senjata dan menjadi entiti politik serta sivil akan mendapat kerjasama daripada kami. Mulai 30 September, tidak akan ada keperluan untuk kewujudan kumpulan-kumpulan ini kerana tiada lagi alasan untuk mereka terus wujud. Pada akhir tahun ini, kami akan mengumumkan persidangan kedaulatan negara. Keputusan mengenai Iraq adalah hak rakyat Iraq dan pasukan kami sepenuhnya mampu melindungi wilayah negara. Selepas 30 September, kami tidak akan membenarkan senjata haram. Terima kasih Tuan Presiden Trump. Bolehkah anda jelaskan perubahan pendirian anda mengenai pelaksanaan cukai 20% di Selat Hormuz? Bagaimana Tuan membuat keputusan yang baru sahaja diumumkan? Ketika saya bercakap tentang perkara ini semalam, saya menyebut bahawa kita telah melakukannya selama bertahun-tahun dan saya tidak pernah rasa adil untuk kita melindungi selat itu tanpa mendapat sebarang manfaat sebenar daripada situasi tersebut. Kita langsung tidak memerlukan minyak itu. Dan itu tidak penting bagi kita, tetapi ia penting bagi sekutu-sekutu kita. Ia penting bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kita, termasuk, anda tahu, negara-negara utama Teluk. Jadi saya bercakap tentang perkara itu semalam. Saya rasa ia bagus. Saya menerima panggilan daripada pelbagai orang dari negara-negara yang berbeza, raja-raja, emir-emir dan semua orang yang kita semua kenal dan suka. Dan mereka sebenarnya telah menjadi rakan kongsi yang sangat kuat. Dan mereka berkata, kami sangat suka melakukannya dengan cara yang berbeza. Kami ingin melabur di Amerika Syarikat dengan berbilion-bilion dolar dan terus memecahkan rekod kerana tidak pernah ada masa seperti ini di Amerika Syarikat dengan kilang-kilang, dengan industri-industri, dengan segala-galanya. Dan kami ingin melabur dengan besar-besaran di Amerika Syarikat, bukannya mengenakan bayaran. Dan saya suka perkara itu sebenarnya kerana saya tidak fikir sesiapa patut dibenarkan mengenakan bayaran, sama ada untuk selat itu atau mana-mana laluan sempit seumpamanya di kawasan lain di dunia. Saya tidak fikir sesiapa patut berada dalam kedudukan itu, tetapi kami melakukannya sebagai bayaran balik. Negara-negara Teluk akan melabur sejumlah besar wang di Amerika Syarikat dan itu sangat memuaskan bagi saya. Saya rasa sebenarnya ia jauh lebih baik. Jika saya boleh tanya juga, awak tahu kenapa FBI sedang menyiasat kematian Senator Graham? Adakah awak sudah tahu kenapa mereka berada di rumah beliau? Dengar, terima kasih. Baiklah, saya tidak tahu kenapa. Saya rasa dia ada masalah. Ayah dia juga ada masalah yang sama seperti yang awak tahu. Ia sesuatu yang unik. Pada mulanya saya dengar katanya arteri tersumbat. Sebab memang dia ada arteri tersumbat. Dia memang ada masalah dengan itu. Saya harap dia jaga diri dia dengan lebih baik. Saya maksudkan, awak boleh selesaikan masalah itu. Tapi apa yang berlaku sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk dikesan. Ia tak berkaitan dengan sebarang sumbatan. Ia adalah perkara yang sangat berbeza. Dan kononnya, dan saya telah tengok semua laporan perubatan yang saya ada. Doktor-doktor dari Rumah Putih datang dan terangkan apa yang berlaku. Dan itu adalah sesuatu yang hampir tak dapat dikesan. Dan kalau ia berlaku, tak banyak yang boleh dibuat mengenainya. Nampak menyedihkan, tapi memang tak banyak yang boleh dibuat mengenainya. Kalau awak lihat pada ayah dia meninggal kerana perkara yang sama. Lebih kurang pada umur yang sama. Jadi memang tak banyak yang boleh dibuat. Mereka kata ia hampir tak dapat dikesan. Anda boleh kesan jika anda mengalami sakit belakang yang sangat kuat. Itu tandanya, itu petanda buruk. Jadi kalau seseorang ada sakit belakang, memang sukar untuk dibayangkan. Tapi hakikatnya itu adalah antara tanda utama. Dia kata dia ada masalah belakang. Tapi tiada siapa sangka itu sebabnya. Jadi bila ia pecah, seperti yang berlaku, ia pecah. Tak banyak yang boleh dilakukan. Saya tak nampak ada niat jahat dalam hal ini. Saya tahu ada teori konspirasi yang beredar. Dan saya tak rasa FBI yang buat semua ini. Saya rasa FBI hanya membuang masa. Ya? Encik saja. Tentang soalan sebelum ini, idea mengenai Selat Hormuz untuk Encik sudah tidak wujud lagi. Semuanya sudah berakhir sepenuhnya. Terima kasih. Tidak, saya baru saja beritahu awak. Anda ada Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Qatar, Bahrain dan Aitsab terutamanya. Kemudian yang lain-lain. Mereka, saya telah bercakap dengan semua mereka dan mereka sangat ingin melabur lebih banyak wang di Amerika Syarikat dalam jumlah rekod. Dan itu akan sangat diterima. Jadi tiada cukai. Saya tidak suka konsep cukai. Tetapi pada masa yang sama tidak adil untuk kita melindungi selat itu untuk dunia, untuk China dan semua orang.
Saya tidak kisah untuk melindunginya untuk China atau sesiapa pun. Tetapi adalah tidak adil jika kita tidak diberi pampasan untuk itu. Kita telah melakukannya selama bertahun-tahun dan ia sangat mengganggu saya. Ia telah mengganggu saya selama 25 tahun. Semasa penggal pertama saya melakukan perkara seperti menuntut supaya pelaburan dibuat di Amerika Syarikat. Dan tetapi, dengan cara ini, tiada cukai dikenakan. Mereka melabur dan mendapat pulangan atas wang mereka. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi mereka akan membuat pelaburan besar-besaran di Amerika Syarikat. Dan itu adalah sesuatu yang saya sangat suka. Dan boleh saya tanya tentang mesyuarat hari ini dan juga sama ada mereka bercakap tentang OPEC? Terdapat laporan bahawa Iran sedang mendesak perubahan dalam OPEC mahukan bahagian yang lebih besar dan mereka juga mungkin mempertimbangkan untuk keluar. Keluar? Boleh saya tanya kepada lelaki ini, apa yang dia buat di sini nak tahu? Perdana Menteri, adakah anda bercadang untuk keluar atau kekal dalam OPEC? Berjuang untuk perubahan. Dan Tuan akan menyokongnya, Tuan? Saya sokong dia. Dan awak? Saya telah menyokong dia sejak awal. Saya telah menyokongnya, sesuatu yang jarang saya lakukan. Tetapi saya berjaya dalam hal itu. Kami baru saja menang di Colombia yang merupakan kemenangan besar. Argentina juga satu lagi kemenangan besar. Kami telah meraih banyak kemenangan. Saya menyokong, saya rasa semua yang saya sokong di luar negara, mereka pasti menang. Dan anda tahu, saya telah mendengar banyak perkara yang baik. Saya memang banyak mengkaji sejarah dan saya benar-benar tahu banyak tentang sejarah Iraq. Dan saya mengikuti apa yang sedang berlaku di Iraq dengan pilihan raya. Dan saya telah memberi sokongan yang sangat kuat kerana saya sangat tidak berpuas hati dengan lelaki yang sepatutnya memenangi pilihan raya itu. Dan lelaki budiman itu saya rasa dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Dia menang dan saya sangat gembira. Mengenai OPEC, keputusan itu adalah miliknya. Mungkin anda patut tanya dia. Tidak, OPEC kami adalah antara negara pengasasnya, tetapi kami mahukan hak kami dan kuota yang adil untuk Iraq. Iraq telah berjuang menentang Daesh dan semua keganasan dengan sokongan Amerika Syarikat. Perang menentang Daesh sangat mahal dan telah memusnahkan infrastruktur Iraq. Kerugian kepada Iraq melebihi 400 bilion dolar. Sehingga hari ini, bandar-bandar masih musnah dan ramai orang tinggal di kem-kem. Saya ada rancangan untuk membawa mereka pulang. Sebuah kuota yang adil untuk Irak. Jika anda masih ingat, walaupun saya seorang awam dan tiada niat untuk bertanding jawatan presiden, saya menerima publicity yang tidak seimbang, seperti yang anda mungkin dengar. Dan saya selalu berkata, jangan masuk ke Irak, jangan serang Irak. Sejujurnya, mereka menyerang negara yang salah dan menyebabkan banyak kerosakan. Terima kasih. Memandangkan tingkah laku Iran, adakah anda menyesal telah menggantung sekatan laut atau memberikan pengecualian sekatan? Tidak. Saya telah memberi mereka peluang. Saya mahu memberi mereka peluang untuk membuat perjanjian. Kami telah bersetuju 2 hari lepas. Ia sudah selesai, tetapi tiba-tiba mereka tidak dapat memenuhinya. Mereka tidak suka sesuatu dalam perjanjian itu. Mereka tidak dapat menunaikannya. Dan mereka yang menembak dahulu. Dan itu adalah kesilapan besar kerana kami telah menghapuskan mereka. Mereka adalah orang yang sangat sukar ditangani. 47 tahun kami bertahan dengan perkara ini. USS Kokomo, jika anda kembali ke masa lalu, ribuan rakyat Amerika telah terbunuh. Ramai askar telah terbunuh. Ramai askar berjalan di luar sana. Atau ada yang langsung tidak dapat berjalan. Maksud saya, mereka telah cedera dengan sangat-sangat teruk. Di lengan, di kaki, di muka oleh Soleimani, oleh bom itu. Mereka panggil ia bom tepi jalan. Kebanyakan orang panggil ia bom tepi jalan. Ia adalah bencana. Dan saya telah membunuhnya pada penggal pertama saya. Jika saya tidak melakukannya, mungkin sejarah hari ini akan berbeza. Dia seorang jenius yang gila. Dia memang gila. Mungkin juga seorang lunatik. Tetapi dia seorang jeneral dan mempunyai kawalan penuh ke atas negara. Dan saya benar-benar rasa para pemimpin Iran takut kepada Soleimani. Tetapi saya telah membunuhnya. Dan by the way, bersama dengannya juga ada seorang yang sangat jahat. Mereka sedang bertemu di lapangan terbang. Dan seorang yang sangat jahat dari Irak, yang kebetulan adalah pemimpin Irak, turut terbunuh dalam insiden yang sama. Jadi saya tidak tahu sama ada saya telah membantu awak atau tidak. Saya tidak pernah tanya soalan itu kepada awak. Mungkin awak lebih tahu daripada saya. Tapi saya rasa apa yang kami lakukan terhadap Iran ialah kami hampir menghapuskan semua keupayaan ketenteraan mereka. Teruskan. Jelaskan perkara itu.
Dia perlu dengar perkara ini. Pada masa itu, saya tidak terlibat dalam politik. Dan setiap kali saya ingin bercakap tentang masa depan, tentang apa yang akan kita lakukan, mereka akan menjelaskan kepada saya tentang peristiwa kebelakangan ini. Terima kasih Tuan Presiden dan Senior Kurdistau. Tuan Presiden, terima kasih atas masa anda. Pada tahun lepas, pada bulan Mei, Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masroor Barzani telah menandatangani kira-kira $110 bilion dalam perjanjian tenaga dengan syarikat-syarikat Amerika di sini, di Washington DC. Tuan Presiden, jika Baghdad dan Erbil bekerjasama dengan lebih baik, pelaburan ini boleh berkembang. Berkembang dan terus berkembang. Apakah mesej dan nasihat anda kepada para pemimpin di Baghdad dan Erbil supaya mereka dapat bekerjasama? Kenapa saya bertanya soalan ini? Kerana anda semua adalah pencipta keajaiban kami, Senior Presidente. Saya suka soalan ini. Ya, ini adalah soalan kegemaran saya setakat ini. Terima kasih banyak atas soalan itu. Lihat, Baghdad saya rasa dan saya dan negara ini, kita akan bekerjasama dengan amat baik. Kami tidak banyak berurusan sejak kebelakangan ini. 4 atau 5 tahun bersama pentadbiran sebelum ini. Iraq mempunyai potensi yang sangat besar kerana minyaknya dan juga sebab-sebab lain. Tetapi terutamanya kerana minyaknya. Dan kita akan menjalankan banyak urusan perniagaan. Kita akan mewujudkan banyak pekerjaan untuk kedua-dua negara. Dan kita akan mengeluarkan banyak minyak. Banyak minyak sedang dikeluarkan. Dan syarikat-syarikat Amerika sedang melakukannya. Sekarang kebanyakannya adalah syarikat Amerika. Mereka tidak mahu menjalankan perniagaan dengan pihak lain. Mereka mahu menjalankan perniagaan dengan Amerika. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Dan itulah salah satu sebab mengapa saya begitu yakin bahawa beliau akan menjadi seorang Perdana Menteri yang hebat. Dan saya berjuang untuk itu. Bagaimana anda akan menggambarkan hubungan anda dengan kerajaan wilayah Kurdistan pada masa ini? Kerana Perdana Menteri telah membuat kenyataan semalam dan menunjukkan sokongan penuh kepada anda. Setiap wilayah di Irak adalah seperti anggota badan. Saya tidak membezakan satu anggota dengan yang lain, dan saya juga tidak boleh memotong sebagian daripada badan saya sendiri. Kurdistan adalah bagian penting Irak, sama seperti Basra atau wilayah-wilayah lain. Tetapi kerana perkara yang begitu baik telah dikatakan tentang dia, adakah itu bermakna dia suka lelaki yang mengatakan perkara-perkara baik itu? Sila teruskan. Terima kasih Presiden. Saya ada satu soalan untuk anda dan satu lagi untuk Perdana Menteri. Terima kasih. Soalan pertama, Tuan Perdana Menteri. Kenapa Tuan memilih Amerika Syarikat sebagai rakan dagang pertama Tuan? Dan apakah langkah-langkah itu? Apakah langkah konkret yang Tuan akan ambil apabila kembali ke Irak untuk memastikan perjanjian yang ditandatangani di Washington DC dapat dilaksanakan? Dan sebagai pakar dalam bidang keuangan, saya telah menganalisis situasi ekonomi. Ini memerlukan rakan kongsi untuk berkongsi tanggungjawab ini, dan yang utama adalah Amerika Syarikat. Jadi, lawatan saya bukanlah singkat atau sia-sia dan bukan bersifat emosi, tetapi rasional. Inflasi telah menurun kepada 3,5% pada minggu lepas. Ya, terima kasih. Adakah ini sekarang berjalan tanpa masalah mogok? Saya rasa ia akan berjalan. Inflasi telah menurun. Kami mewarisi inflasi terburuk dalam sejarah negara kami. Dalam tempoh 40 hingga 48 tahun itu adalah yang terburuk dalam sejarah negara. Di bawah Biden, Joe yang mengantuk. Dia mungkin mengantuk, tapi tiada siapa yang mencipta inflasi seperti dia. Saya mewarisi perkara ini dan saya dipersalahkan, tetapi itu bukan salah saya. Kami sedang menyelesaikannya dan kami telah melakukan kerja yang hebat. Scott, Howard, Marco dan Pete, sebab dia sedang perhatikan duit dia, betul? Tapi mereka telah buat kerja yang hebat. Kita semua telah buat kerja yang hebat. Jadi kita alami inflasi terburuk dalam sejarah negara kita. Maksud saya, kita pernah ada bulan di mana ia mencecah 9, 10, 9%, 10. Dan sekarang kita ada laporan yang baru saja keluar. Terima kasih. Laporan itu memang luar biasa. Inflasi turun banyak. Itu bermakna harga-harga sedang turun banyak. Dan kita sedang buat kerja yang sangat baik. Ingat perkara ini untuk pilihan raya. Ingat pilihan raya pertengahan penggal. Saya cakap pada kamera itu. Ingat perkara ini sebab tiada siapa lagi yang berjaya lakukan perkara ini. Harga-harga sedang turun dengan ketara dan kita akan turunkannya lebih lagi.
Orang ramai di seluruh dunia sedang menunggu pengumuman anda pada hari Khamis mengenai mesin undi dan integriti pilihan raya. Boleh tak anda beri kami sedikit gambaran tentang apa yang boleh dijangka? Terima kasih. Saya akan simpan untuk kemudian. Kami akan uruskan perkara itu dan akan ada lagi perkara yang akan diumumkan. Tapi perhatikan orang ramai yang sedang menonton. Tapi saya lebih suka simpan untuk kemudian. Tapi ia memang satu berita besar. Ya, memang satu berita besar. Dan negara kita perlu kembali ke landasan yang betul. Tapi itulah yang akan kita bincangkan pada hari Khamis. Tiada apa yang lebih penting kerana tanpa pilihan raya yang bebas dan adil, anda tidak mempunyai negara. Kita akan bincang perkara lain juga. Tapi ia akan menjadi pengumuman yang sangat penting. Ya, betul. Tuan Presiden. Ya. Presiden, kerajaan anda telah berusaha membentuk kebibinan Iraq dan meletakkan syarat sokongan Amerika untuk melucutkan senjata kumpulan milisya pro-Iran. Memang tarikh akhir 15 September semakin hampir. Apa yang berlaku di Baghdad? Itu sahaja? Dan adakah pemunduran tentera Amerika Syarikat dari Kurdistan masih berjalan seperti yang dirancang? Semuanya berjalan lancar. Kami dalam keadaan baik di sini. Kami sedang berada di sini sekarang. Malah saya sempat pesan makan tengah hari secara tiba-tiba, betul? Jadi begitulah, tapi tidak. Biasanya rasanya saya tak pernah tak makan tengah hari. Saya kata jom makan tengah hari sebab saya suka dia. Sekurang-kurangnya sekali. Saya suka dia, jadi saya rasa semua ini akan berjalan dengan baik. Tuan bercadang untuk menandatangani sekatan terhadap Rusia dalam 1 atau 2 minggu. Adakah Tuan akan menandatanganinya? Baiklah, saya tahu bahawa Lindsey Graham sangat mahukannya. Saya rasa mereka mungkin akan memasukkan Iran. Mereka akan memasukkan Iran yang merupakan sesuatu yang sangat penting jika mereka melakukannya. Mereka juga boleh memasukkan Hezbollah untuk menyokong sekatan jika anda menjalankan perniagaan dengan Hezbollah. Jadi kami sedang meneliti perkara ini. Tetapi mereka sedang memikirkannya dengan serius. Dan ini adalah sebagai penghormatan kepada Lindsey. Itu memang yang dia perjuangkan. Dia mahukan itu lebih daripada apa-apa pun tahu. Anda tahu bagaimana perasaan dia. Dan ada kemungkinan besar perkara itu akan berlaku. Tetapi mereka ingin melibatkan Iran dan Hezbollah dalam hal ini. Itu yang saya dengar. Jika terdapat sekatan sekunder ke atas China, India dan Eropah. Tapi kita kena tengok dulu. Perkara itu belum dibincangkan. Perdana Menteri Al-Kadhimi tidak berjaya meletakkan di bawah kawalan negara apa yang berada di tangan milisya. Bagaimana keputusan anda membantu anda merealisasikan visi itu? Dan soalan kedua saya, bagaimana anda melihat hubungan masa depan antara wilayah Kurdistan dan Irak? Saya rasa semuanya akan berjalan lancar. Saya rasa orang-orang di Timur Tengah, percayalah atau tidak, sedang bersatu. Kita sedang menyingkirkan pembuli di Timur Tengah. Iran dulu ialah pembuli di Timur Tengah. Mereka membuli Irak. Mereka membuli semua negara. Mereka. Terdapat ketakutan di seluruh Timur Tengah terhadap negara-negara lain. Saya faham itu. Tapi memang ada ketakutan. Tapi sekarang tiada lagi ketakutan kerana keupayaan ketenteraan mereka telah dimusnahkan. Dan tiada lagi ketakutan. Saya rasa Timur Tengah sedang bersatu seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Anda tidak boleh mempunyai kuasa dominan seperti Iran yang sanggup membunuh 52,000 penunjuk perasaan, anda tahu. Dan mereka memang telah membunuh. Tiada siapa suka bercakap tentang perkara ini. Saya sendiri pun tidak suka bercakap tentangnya. Mereka telah membunuh 52,000 penunjuk perasaan. Jadi pada akhirnya saya percaya semua rantau sedang bersatu. Dan yang ini sudah pasti akan menjadi salah seorang pemimpin besar. Akan menjadi salah seorang pemimpin besar di Timur Tengah. Sila teruskan. Ya, sila jelaskan perkara itu. Dan saya rasa kita boleh bercakap tentang perkara ini untuk masa yang lama. Tetapi apa yang penting sekarang ialah kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan banyak negara. Saya baru saja kembali dari NATO. Ramai antara anda berada di sana dan melihat bagaimana perkara itu berlaku. Ia memang luar biasa. Hampir seperti satu perayaan sejujurnya. Dan mereka sangat menyayangi Amerika Syarikat. Mereka pun suka saya. Tetapi mereka sangat menyayangi Amerika Syarikat. Dan kita akan berjimat di sana dengan ratusan bilion dolar mungkin. Tetapi acara NATO itu memang luar biasa. Acara hari ini memang luar biasa. Ini adalah negara yang berpotensi sangat besar. Dan ramai orang akan berkata, ia adalah negara yang hebat. Kami sedang membantu. Kami mahu membantu. Kami mempunyai hubungan yang hebat dengan Perdana Menteri baharu. Dia seorang yang kuat. Dia seorang yang sangat bijak. Dia sangat dikenali atau dia tidak akan memenangi pilihan raya itu. Ia adalah pilihan raya yang sangat kompetitif dan dia muncul sebagai pemenang. Dan itu sesuatu yang hebat. Maksud saya, itu memang sesuatu yang besar.
Dan saya hanya ingin katakan, Amerika Syarikat tidak pernah berada dalam keadaan yang lebih baik. Kita sedang maju. Hari ini, lebih ramai orang bekerja di Amerika Syarikat berbanding pada bila-bila masa dalam sejarah. Terima kasih. Terdapat lebih banyak pembinaan, kilang, industri dan kecerdasan buatan. Terdapat kilang-kilang kereta yang sedang dibina dalam jumlah rekod. Lebih banyak daripada yang pernah kita ada sebelum ini. Tarif telah digunakan dengan bijaksana dan syarikat serta negara datang beramai-ramai ke negara ini untuk membina kilang kerana dengan cara itu tiada tarif dikenakan. Kita mempunyai $19.2 trilion, manakala kerajaan Biden hanya memperoleh kurang daripada 1 trilion dalam tempoh 4 tahun. Kita berada pada 19.2 trilion dalam masa 12 bulan. Tiada siapa pernah melihat sesuatu seperti ini. Hubungan kita dengan Iraq, saya boleh katakan telah berubah daripada tidak begitu baik kepada sangat baik. Dan kita akan mempunyai hubungan jangka panjang dengan Iraq. Kita akan mempunyai hubungan jangka panjang dengan lelaki yang akan menjadi pemimpin hebat. Anda akan lihat, boleh catat apa yang saya katakan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lelaki ini akan menjadi pemimpin hebat di Timur Tengah. Pengaruhnya akan tersebar ke seluruh Timur Tengah. Dan kami sangat gembira. Gembira kerana dia bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.